قال فاخرج منها فإنك رجيم. Hi, welcome back to our channel Semiola. Hari ini bersama saya Cik Chong dan saya Cik Dot. Jadi hari ini kita akan berkongsi kisah-kisah seram yang berlaku di sekeliling kita. Tapi sebelum tu kita ada dapat sponsor daripada kedai lorong yang terletak di Tasik Marina Uksi. Jadi inilah makanannya. Rupanya sedap korang? sedap ke? Okey, sedap lah. Betul ke sedap? Sedap lah. Sedap kan? Ya. Dia Cik Dot. Mari saya pakai ni. Makan. Macam makan? Okey Cik Dot. Kita ada dapat cerita-cerita seram daripada peminat-peminat kita di thread. Okey. Wow, banyaknya. Di thread, yes. Banyak sangat cerita-cerita seram yang berada di thread. Okey, saya mengemang bulu roma saya bila saya baca. Dia mengisahkan tentang seorang pelajar di kolej, Cik Dot. Jadi seorang pelajar ni, dia ada roommate sendiri, berdua dalam bilik. Jadi pada malam tu, dia tengok roommate dia. Perempuan lah yang tu. Perempuan lah. Perempuan ni bernama Sarah, bukan nama sebenar ya, Sarah. Dan dia tengok kawan dia yang bernama Ain ni solat pada waktu malam. Kita rasa biasalah solat kan? Solat, kita pun solat macam biasa. Betul lah. Kan? Tapi bila dia perasan kawan dia ni solat makin laju, bacaan pun makin laju. So pergerakan tu memang dia bukan macam pergerakan biasa lah. Ya, bukan macam biasa. Dan bila dia macam dah rasa takut, meremang, saya baca pun meremang. So, saya dengar pun dah start naik macam dah ada vibe tu rasa. Ya, dia pun nak lari daripada bilik tu. Dia nak keluar pada bilik tu. Tapi bila dia nak bergerak pada bilik tu, dia rasa macam kawan dia tu tengok dia dan makin laju pergerakan solat. Bacaan pun macam bukan bacaan biasa. Bacaan yang saya dah kesejukan dah ni. Rasa macam menyeramkan ni. Lepas tu apa jadi? Dan bila dia nak keluar pada bilik tu, dia terjatuh daripada katil. Dia terjatuh, tersepak katil punya tiang katil tu, batang katil tu dia tersepak. Dia terjatuh and dia nak buka pintu, nak mengesok, pintu tak boleh buka. Macam mana? Pintu tu terkunci. Dia macam kena lock daripada luar ke daripada dalam? Daripada luar. Dia kena lock daripada luar. Lepas tu dia cuba juga buka pintu sampai dia boleh buka, pintu tu berbunyi. Ui. Okay, lepas tu apa jadi? Bila dia buka pintu, dia nampak kawan dia kat luar. Ain tu pun tanya. Kawan dia bernama Ain tu tanya, "Kau kenapa? Kau nampak apa?" "Aku nampak kau solat tadi, Ain." Kata Ain, "Aku daripada luar, macam mana aku berada dalam bilik?" Dan sejak pada tu, diorang keluar daripada kolej tu dan tak duduk dah dekat bilik itu. Pihak kolej pun dah tutup bilik tu. Sesuatu kan bilik tu. Memang scary ya. Ya, kan? Memang bulu roma saya dengar apa dah macam serang sejuk dah rasanya kan. Okey. Kalau ikutkan banyak cerita yang nak dikongsikan. Tapi yang kisah yang nak saya nak kongsi ni memang pengalaman sendirilah. Berlaku dekat diri saya sendiri. Pengalaman sendiri? Ya. Betul. Dekat diri Cik Dot? Ya, betul. Pengalaman ni memang berlaku dekat diri sendiri. Dia jadi macam ni. Pelajar asrama selalunya dia orang akan balik sebulan sekali ataupun 3 minggu sekali. Okay. Tapi saya ringkas cerita pada hari kejadian yang saya tak dapat balik sebab tak cukup duit nak balik ke Kuantan masa tu. Okay, sekolah tu dia tepi jalan dia tau. Sekolah tepi jalan. So nak naik ke asrama lelaki berbukit. So dia ada macam 3 lah tingkat. So maknanya tingkat pertama yang kat bahagian perhimpunan. Okey. Naik satu lagi tangga.
dekat bahagian dipanggil pustakaan lah. Okey, bagi pustakaan. Pustakaan. So atas pustakaan tu macam blok asrama lelaki. Maksudnya masa tu Cik duduk tingkat 3. Ya, sebab apa tingkat 3? Sebab pelajar lelaki, terutamanya pelajar senior, memang pihak warden lah tempatkan di tingkat yang paling atas sekali. So benda ni berlaku dekat dalam bilik prep. Okay, sepatutnya boleh je saya nak study dalam panggil dorm lah. So kita pergilah macam biasa kan. So study kan, study. Tiba-tiba Cik duk seram, Cik duk sejuk dah saya ni. Ya, masa benda tu jadi, saya dah perasan tau. Tapi yelah sebab kita macam husnuzon kan, kita teruskan study macam biasa kan. Sebab yang macam mana boleh jadi berani masa tu, sebab macam saya kata daripada awal tadi lah, sebab saya tak ada duit nak balik. Betul. Jadi kita tak ada tempat kita nak tinggal. So nak tak nak, situlah tempat yang paling selamat. Jadi kita kena beranikan jugalah. So bila saya kata pintu depan tu dah terbuka yang bunyi macam tu, so macam kami dulu dia tak ada handphone tau. So kami macam ada Walkman lah. Walkman tu macam mana, Cik? Walkman macam MP3 audio tu kan. So maknanya memang kita selalu bawa lah. Macam budak-budak asrama memang dia akan selalu bawa benda tu Untuk dengar lagu macam tu. Ya, tapi masa tu kita tak dengar lagu. Sebab yelah kita dah kena 2 kali bunyi tu. Kita pasang zikir lah. Ya, pasang zikir. Penenang hati, penyejuk hati kan. Ya, kita dah dengar pasang itu kan. So masa pasang tu kita teruskan lah. Bila rasa macam selamat dah ni. Tapi yang ketiga ni jadi lagi kan. Bila kita macam dah macam leka lah, kita sambung apa yang kita nak buat tu, kemudian dengar macam ada bunyi belakang. Kan tadi saya kata kan, kan tingkap tu kan, kita boleh nampak dari bawah tu kan. Dengar macam bunyi krek tingkap belah belakang tingkap. Ya, dia ada tingkap macam pula guys. Ya, bunyi tingkap. Tak cukup dengan pintu, dia main tingkap. Ya. Kemudian masa ni lah yang bagi saya yang betul-betul menguji saya punya macam keberanian masa tu lah, ketika ni. Sebab masa dah bunyi tu macam dah kuat lah. Dia macam dah seram, dah rasa macam ni lah. Sebab dia bunyi krek. Sekarang pun saya dah seram sejuk Cik Duk. Macam mana Cik Duk dia bunyi kat situ? Dia memang dah takut dah. Masa tu bila dah tak, sebab kita dah dengar daripada bunyi pintu lagi. Bunyi pintu buka, lepas tu pintu depan tutup, lepas tu dengan bunyi krek-krek macam tu kan. Lepas tu dah tak sedap. Maksudnya dah macam dah masa nak pergi tidur lah dia. So bila dah nak pergi tidur tu, dah cuba kemas-kemas apa yang patut kan. Masa nak kemas-kemas tu lah jadi benda yang saya takkan lupa sampai ke hari ni. Apa jadi tu, Cik Duk? Dekat pintu yang saya kata terbuka tadi tu, saya nampak macam bentuk lembaga hitam. Dia tak nampakkan diri dia penuh tau. Dia nampakkan diri dia separuh. Mengintai ke? Ya, dia macam dia tengok. Masa tu bila saya dia nampak je macam tu, saya dah tak fikir. Saya terus berlari turun. Kan tadi saya cerita kan yang tingkat 3. Maksud saya berlari turun, dah tak ingat apa-apa. Turun ke bawah terus. Tapi yang saya lari tu kat pintu belakang. Kan tadi saya kata kan dia ada 2 pintu kan. Yang saya nampak yang lembaga tu dekat pintu depan. Yang saya berlari, yang bila dah nampak benda tu, saya berlari kat yang belakang. Tinggal lah barang-barang tu. Tinggal semua. Tinggal turun, pergi dekat jaga. Lepas tu bila jaga, dia dah nampak kita dengan cungak-cungak apa semua. Dia tanya, kau kenapa ni kan? Lepas tu kita cerita lah kan, benda yang kita nampak kan. Nampak semua tu. Jadi jaga pun cerita yang sebenarnya sekolah tu memang biasa lah kan? Ada benda-benda macam ya, sebab sekolah tu jaga bagi tahu salah satu tempat yang dulu kalau dekat Bentong ni terkenal dengan komunis. Bentong terkenal dengan komunis, betul, guys. Jadi sekolah tu antara tempat yang jadi ni jugalah. That's why dia faham lah bila saya kena. Jadi orang Bentong memang tahulah. Ya. Benda-benda macam yang pelajar-pelajar, bekas pelajar mesti tahu sekolah yang saya sebut di Bentong ni dekat mana. So korang boleh tag, boleh komen lah. Komen guys kat bawah. Ya, betul. Kalau korang bekas pelajar, korang komen. Ya. Jadi Cik Duk tetap kekal kat situ sorang-sorang sampai habis cuti? Ya, tak habis cuti. Saya dapat bertahan 2 hari ya. Lepas tu saya call warden. And then warden suruh saya duduk ni lah rumah ni, dia ada kenalan lah yang ni yang tumpang duduk.
So Tumpang duduk saya sampai habis cuti kat yes, situ. sampai habis cuti ni baru saya balik semula lah. Seram guys, Yes, seram. itu pengalaman saya sendirilah. Oh, Yang kalau Saya boleh nak yakin relate lah. dengan cerita Ya, yang Lia tadi cerita kan. di track tadi tu lah. ya. Ya. Tak boleh. Kalau saya dah lari pecut. Terus tinggal semua benda, lari je. Jadi itulah antara cabaran yang pelajar-pelajar hadapi. Saya yakin memang pelajar-pelajar asrama sangat-sangat familiar dengan cerita-cerita ni. Tak kira lah dia duduk seorang diri ke dengan kawan-kawan, mesti punya dia Mesti akan ada guys. Jadi untuk pelajar-pelajar asrama, pelajar kolej, pelajar-pelajar penuntut-penuntut institut mana-mana, jaga diri korang, hati-hati dekat tempat orang, and then korang kena perbanyakkan berzikir, perbanyakkan berdoa mengikut agama masing-masing lah. Mengikut ajaran agama masing-masing kan Cik Dut kan? Ya, betul. Tu je penguat kita. Yes. Okey Cik Dut, cerita pun dah habis. Kita dah habis Ya. cerita. Semua cerita seram semua dah habis. Ya. Cerita thread pun kita dah baca. Jadi kita nak sambung. Ada produk ni kita tak habis makan ni Ya. Cik Dut. Ni yang Ni yang produk sponsor tadi tu. daripada lorong 7 dekat Tasik Marina tadi Cik Yes, Dut. betul. Jadi pelajar-pelajar UPSI ataupun penduduk di sekitar Tanjung Malim yang nak dapatkan produk-produk yang kami makan ini, yang sponsor ini, boleh datang di Tasik Marina. Harga dia murah lah Cik Dut. Dia Harga buka pukul apa? murah. Dari pukul sampai pukul apa? Dia buka pukul 7 pagi sampai 11 malam Cik Dut. Ya, Dia buka betul. dalam- So, jadi mana-mana yang di sekitar Tanjung Malim, pelajar-pelajar UPSI boleh singgah kat sini, boleh datang dan cuba pelbagai menu yang mereka sediakan di sini. Jadi itu sahaja perkongsian kisah seram kita pada hari ini dan episod kali ini. Kepada peminat-peminat cerita seram, nantikan kisah seram yang seterusnya pada episod yang akan datang. Dan kepada penonton dan peminat-peminat kami, bolehlah komen di bawah tentang mungkin korang ada kisah yang lebih seram atau lebih menarik untuk kami kongsikan pada episod yang akan datang. Bolehlah komen di bawah dan juga di platform kami. Jangan lupa tekan butang subscribe di semua platform media sosial Sembang Yola.